So result daripada 13 Ogos sampai yesterday 31 Ogos 4.8 ini fasting blood sugar lah 4.8 ranges lah 4.8 hingga 7.4 pada makan tu kena ada kesedaran yang ada kesan sampingan ni lah. Macam Dr. Ju cakap lah, mula-mula makan berapa biji, lepas tu sebiji, lepas tu 2 biji, lepas tu 3 biji, lepas tu ambil 10 ml ni tambah. Maksudnya makin lama makin teruk, makin bertambah penyakit tak baik-baik. So finally dia cakap gain over. So asas tu yang penting, bila dah sedar yang benda tu, mereka yang terlibat gejala ni kena sedar akhirnya akan jadi macam tu sampai rosak baki etc. So yang penting back to basic ni lah penyakit diet ya, sebenarnya bukan penyakit kronik whatever. Macam Dr. Ju cakap, it can be reversed kan. So asasnya diet. So pemakanan yang betul tu penting. So bagi yang sahabat-sahabat yang senasib dengan kami ni lah. Bila kita fikir masa depan, tak sanggup kaki lah, kena hemodialisis lah, apalah. So might as well tukar diet lah, change the eating habit. Supaya kita dapat kawal. Sebab yang asas yang musuh utama ni adalah gula lah. Lebih gula dalam darah. Itu kalau go ini sebab resistant lah. Mungkin yang tak pernah dengar lagi tu. Mungkin konklusi apa. Tapi yang pentingnya gula banyak. Excess gula. So jadi back to balik kepada makanan yang tak ada gula lah, ataupun slowly yang kurang gula dulu, slowly akhirnya pada zero gula lah. Gula direct, gula dalam makanan, added sugar lah, kuih-kuih whatever tu reduce semua. Gula dalam buah and so on lah, nanti zero gula lah. Tu saya saja untuk tahu lebih detail, elok join Dr. Ju punya camp lah. But saya ada share semua tu pada kawan-kawan yang 26 bulan 9 ni, share ke anak-anak dia. But genetically saya ada isteri saya ada chances anak saya tu nak 60% lah, dua mak ayah dah kena. So tu saya semua yang share, semua yang seminar Dr. Ju yang 26 bulan 9 tu, insyaAllah join tu baru lebih tahu in detail apa penyebabnya, how to reverse. Itu very interesting lah. So back to makanan lah. Jadi makanan avoid makanan no gula lah. And so on lah itu. Tapi nak tahu detail, join group Dr. Ju lah. So bincang lah Dr. Ju, dia kata more or less dah boleh reverse lah, dia dah percaya reverse lah dia kata. Betul tu. Dah 10 hari without ubat boleh maintain around 6 punya bacaan. So kami suami isteri lah mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ju and team lah semua. Cik Sufi yang banyak bagi bimbingan secara personal lah dalam